Warrant tu apa? Okay. Warrant ni adalah satu share yang dalam bentuk bonus juga sebenarnya. Warrant ni akan diwujudkan mengikut nama-nama syarikat yang disenaraikan dekat bursa. Cuma kena hati-hati, ada warrant yang boleh dibeli, ada warrant yang tak boleh dibeli oleh orang yang beragama Islam lah. Kan? Kita hanya boleh beli yang ada tanda W sahaja. Selain daripada itu tak boleh beli. Jadi kita tengok contoh warrant. Ni ke warrant tu? So nampak tak? Ada tanda W. So dia ada macam-macam lah. WA, WB, WC, WD. Itu semua boleh dibeli lah. So ini contoh. Dia ada C, ada H. Yang itu orang Islam tak boleh beli lah. Dia tak syariah. Tahu tak? Ada teknik sebenarnya untuk nak beli warrant. Boleh kita dapat memaksimalkan kita punya keuntungan. Kalau nak tahu, join saya punya personal coaching. Wah, tak sempat tanya. Link di bio ya.